Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Novel Adelia binti Samsudin dan dia Nur Alayan Sofia binti Muazzaf Fahmi. Inilah Sungai Lui TV. Alana, apa yang istimewanya pada hari ini? Pada hari ini telah berlangsungnya sambutan Maidu Rasul peringkat Felda Sungai Lui. Mari kita saksikan sama-sama. Majlis yang gilang gemilang ini diadakan pada 12 September 2025 bersamaan dengan 1447 Hijrah. Hari yang indah ini disaksikan dengan 7 kontingen bagi pertandingan sambutan Maulidur Rasul peringkat rancangan Felda Sungai Lui. Wow, dapat dilihat pelbagai kreativiti sepanduk dan prop setiap kontingen. Kami pun turut menyertai pertandingan ini. Kami diberikan talimat dahulu sebelum perarakan selawat. Perarakan dimulakan dengan selawat ke atas Rasul. Nabi salam alaika salawat. Assalamu alaik qalbi fil madinah wajada as-sakinah Muhammad nabina. Ujian sekolah Sungai Sementara itu, murid-murid yang lain menyertai pertandingan mewarna Salam Maulidur Rasul. Kemudian, majlis diserikan lagi dengan ceramah Maulidur Rasul. Mari kita dengar apa kata peserta. Wan, tentang program ini. Pendapat saya program hari ini sangat meriah, sangat berwarna-warni dengan ramainya crowd, ramai penduduk yang hadir. Bersama-sama menyokong program hari ini. Apa harapan Puan tentang masyarakat di sini? Harapan saya program begini haruslah kita teruskan lagi supaya banyak pihak yang join venture dengan program-program macam ni dan dapat merapatkan hubungan silaturahim antara penduduk-penduduk di Felda Sungai Lui. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan. Saya Safia binti Muhammad Nizam daripada Sungai Lui TV. Bolehkah Puan memperkenalkan diri? Nama saya Puan Nur Azimah binti Muhammad Ali daripada kumpulan 3. Apakah pandangan Puan terhadap program pada hari ini? Program pada hari ini pada pendapat saya lebih mengeratkan kita silaturahim sesama kita, komuniti, sekolah, pejabat, balai raya dan menambahkan lagi kemuafakatan sesama kita. Selain itu kita dapat berselawat bersama-sama ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Apakah harapan Puan terhadap masyarakat Sungai Lui? Harapan saya program ni akan diteruskan pada tahun hadapan, insyaAllah. Diberi kesempatan saya join lagi tahun depan. Terima kasih Puan. Okey, sama. Mengucap salam dengan bahagia, mari jawab tersenyum simple. Umat Islam di mana berada, selamat menyambut Maulidur Rasul. Sekian saja daripada kami, kru Sungai Lui TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.